saya Muhammad Ali Syamil. Hari ini saya akan buat video maintenance berkaitan robot sumo. Ini robot saya semuanya one set. So hari ini maintenance saya akan buat salin body robot. Sekarang ni saya ada body robot yang baru. So yang saya nak buat ini sebab punya body robot ni dah crash. So kita dah tak boleh guna dah body robot ni. So kita kena salin body robot yang baru. Boleh kan? Okay, sekarang ni kalau saya nak buat maintenance robot sumo ni motor grab. So barang yang peralatan diperlukan hanya dua benda je. So saya menggunakan screwdriver ni dengan screw spare lah. In case kalau screw dekat body robot saya hilang, so saya ada spare, so saya tak perlu risau lah. Sini. So sekarang ni saya dah saya tak pasang bateri ni, so sebab ini yang lama. So sekarang ni mula kita akan cabut skru daripada cover bateri. Okey, yang kedua saya dah cabut dah. So ada 4 skru sini, kita nak cabut motor dulu. So kita tak payah perlu cabut wire. So bila kita cabut wire, kita perlu kodi balik. So saya just nak salin body robot. Saya cuma perlu tanggalkan skru, board and sensor je. So mula kita akan cabut butt skru ni. Okay, sekarang ni kita dah cabut motor. Lepas tu kita cabut board. Board just kita tarik je. Dia melekat dengan sensor. So just tarik. Dah keluarkan sensor di sini, sensor kanan dia. Just tolak je. Lepas tu kita cabut sensor line kat bawah ni. So dia ada satu skru untuk satu sensor. Sekarang sensor lain ni dah cabut. So just tanggal macam tu. So body lama boleh letak tepi. Sekarang ni kita masukkan sensor dulu. Sensor kiri, sensor kanan. Lepas tu kita masukkan line sensor. So saya akan gantikan skru ni sebab skru ni dah loose. Saya pegang skru dia tak nak grip, so dia dah longgar. Dia kena tukar skru lagi. Lepas tu sensor liner ni kita dah
Satu lain ni kita letak, so kita letak box pula. Just plugkan pada connection dia dengan sensor. Lepas tu kita letak kita screwkan motor dulu. Tiga. So just saya letak satu skru untuk kita test saja. Supaya kita akan keluarkan bateri ni balik sebab kita tak boleh simpan dalam robot. Dia nanti isu boleh bateri telekom. So just kita plug in kan pada soket ni, soket merah ni. Dah menyala. Ini test kan? Okey, untuk langkah keselamatan sebelum kita startingkan robot kita untuk hidupkan, kita pastikan wire negatif dengan positif tak touch antara satu sama lain. So wire yang renggang ni kita kena jarakkan, jangan bagi kena motor supaya motor tak tersekat. Kalau tersekat, dia akan bagi tekanan pada motor, motor akan bagi tekanan pada board, board akan jadi terbakar. So langkah keselamatannya kita pastikan make sure wire ni tak rapat dengan motor dan wire tak touch sama motor antara satu sama lain. So kita kena plug, mula kita akan plug in wire. So kita tutup sini.